Belum? Dia macam dua-dua je. Punya belum dah. Tak apa, kalau belum makan pun Sopan. ada sopan. Okey, kalau belum makan pun kita anggaplah macam dah makan Sebab kita nak dapat CJ ni. Nak dapat CJ kita kena energetik, kena macam happy-happy. Nak 4 hari kita berkampung kat sini kan. Okey, jadi sambil-sambil itulah nak tanya Puan Z lah. Tanya saya? Tanya boleh, apa? boleh, Tanya apa? Jadi, Boleh. InsyaAllah, sepanjang program 4 hari ini, kalau Puan Z sebagai peserta lah. Kalau, okey. Apa perasaan lah, kita tahu. Perasaan. Kalau sebagai peserta lah. Yeah. Sebab saya pun sepanjang 4 hari memang ada kat sini. Walaupun kata duduk belakang-belakang kan. Tapi saya tetap mendengar segala input-input yang diberitahu. Menarik lah sebenarnya kan. Sebab tiap slot semuanya berbeza-beza. Dan yang paling best, banyak benda yang sebelum ni saya tak tahu langsung. Macam contohlah, sebagai contoh sikit, macam skim pembiayaan. Berkenaan dengan geran-geran, itulah memang pada saya memang sangat bagus lah, sangat-sangat membantu. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada CEO kita terutamanya. Terima kasih kerana adakan dekat Kelantan. Usahawan bagi tepukan sikit. Terima kasih. Bersama di Majlis Penyampaian CJ kepada peserta program Jelajah Alam Malaysia 2023 Kelantan. Dan akan disampaikan oleh Tuan CEO kita sendiri. Setiap seminar, taklimat kita kena join. Kita sebagai usahawan kena selalu join. Bukan sekadar untuk sijil. Maksudnya kita kena dengar apa yang diberitahu. Dan yang penting kena ikut channel yang betul. Kalau ikut, macam tadi dia cakap, dengar-dengar cakap orang. Dengar-dengar cakap orang ni, rupanya orang ni pun dengar cakap orang lain. Jadi dah dengar-dengar, kita tak tahu apa maklumat yang sebenarnya. Kalau ikutkan, dia senang je. Tidak merumitkan kita. So, yang merumitkan kita adalah diri kita. Sebab kita tak nak ikut channel yang betul. Majlis sangat azimnya ingin menjemput Tuan CEO Encik Hairul Arifin Sari, Ketua Pegawai Eksekutif HDC, untuk menyampaikan sijil kepada peserta-peserta Jelajah Halal Kelantan. Okey, untuk peserta yang pertama dipersilakan. Okey, ready untuk peserta yang kedua. Seterusnya dipersilakan. InsyaAllah lepas ni akan terus dapat memasarkan perniagaan kita ataupun produk kita di peringkat global, yang semoga perniagaan anda terus maju jaya. Antara doa dan harapan kepada peserta-peserta usahawan yang ada, InsyaAllah dengan ilmu dan juga maklumat yang cukup berguna. Alhamdulillah, penyertaan untuk taklimat kita sangat merangsangkan, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada usahawan-usahawan di negeri Kelantan khususnya kerana terus bersama kami di sini dalam sesi-sesi taklimat selama 4 hari berturut-turut. Okey, baik, seterusnya kita persilakan. Ini orang-orang hebat belakang ni. Ini antara orang-orang hebat di negeri Kelantan. Ya. Okey, ini dia peserta yang seterusnya. Dan jangan lupa seperti yang beritahu, sijil kena simpan baik-baik. Jenis antara sangat-sangat penting kerana anda boleh guna pakai sampai bila-bila. Ini dia daripada tim Mosumol, Kambing Perak, JK Love Coffee, Capsule Herba. Silakan. Sambil-sambil itu untuk anda yang berada di sekitar, mungkin orang kata jengah-jengah tebus usahawan kita yang ada di ruang tengah sana. Banyak produk-produk yang cukup menarik dan unik. Persilakan seterusnya. Masa sesi padanan perniagaan berbaru ini yang diadakan oleh HDC di Kota Baru, ada antara usahawan ataupun syarikat-syarikat kita yang sudah dapat memasukkan produk mereka di hypermarket, contohnya di Pasar Maidin kan. Kalau dan kita ikut betul-betul langkah-langkah yang betul, insyaAllah boleh berjaya. Dan yang penting halal. Semua produk kena halal. Jadi mudah untuk anda menembusi pasaran sama ada dalam domestik ataupun international. Itu sangat-sangat penting. Dan kerana itu, kita suruh anda simpan sijil ini sebaik mungkin, terutamanya untuk bakal-bakal usahawan. Sebab kat sini bukan semuanya usahawan, tapi kita juga ada bakal-bakal usahawan. Jadi anda kena simpan sebaik mungkin. Sijil ini sangat-sangat berharga kepada kita sebagai usahawan untuk ke peringkat yang seterusnya. Dan sekali lagi kita ucapkan tahniah pada para peserta telah berjaya konvo hari ini adalah 4 hari. Nak ucapkan terima kasih kepada Encik Zack.
dia banyak bantu saya KZ. Juga staf-staf HDC ya yang diterbangkan daripada Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan orang Kelantan. Orang Kelantan. Sebab tu cakap, orang Kelantan cukup bertuah. Itu usahawan sangat ramai dan kita perlulah effort untuk ke next level. Dia orang Kelantan ni sebenarnya dia minat nego. Minat nego. Tak kira mungkin duduk di Kelantan, di luar pun dia banyak terlibat dengan perniagaan. Halal dan selamat tadi kan? Halal dan selamat. Dan bukan sekadar pada makanan sebenarnya, tapi juga pada semua produk-produk yang berkaitan seperti produk yang kita pakai, macam rumah sembelihan, semua tu memerlukan halal sebenarnya. Itu juga dengan hotel kan, memerlukan halal juga. Sebab tu pentingnya kita datang Ya. seminar ni, sebab kita tahu apa yang perlu, apa yang tak perlu, do and don'ts. Gitu.